AS ialah negara pencakar langit, blockbuster Hollywood dan gergasi teknologi. Tidak ramai tahu, negara ini simpan senjata nuklear 15 tahun dengan kod 00000000. Ya, 8 sifar itulah kod akses kepada peluru berpandu Minuteman. Tentera letak kod mudah, bimbang kata laluan rumit lambatkan pelancaran masa serangan. Pada 1961, pengebom B-52 bawa 2 bom hidrogen terhempas di Carolina Utara. Satu bom jatuh berpayung terjun, hampir aktif sepenuhnya. Semua fuse berfungsi kecuali yang terakhir. Hanya satu switch sahaja selamatkan negeri dari letupan 3.8 megaton. Sehingga kini, sebahagian bom itu masih kekal jauh di dalam tanah berpaya. Inilah keselamatan nuklear sebenar, bukan butang merah filem, tetapi 8 sifar dan bom dipaya. Di bawah Taman Yellowstone AS tidur gunung berapi gergasi. Letusan lampau meliputi separuh benua dengan abu. Letusan besar terakhir berlaku sekitar 640,000 tahun lalu. Saintis tidak tolak kemungkinan ia bangun semula. Jika ini terjadi, abu meliputi seluruh negara. Ia menghentikan penerbangan, musnahkan tanaman, sebabkan penyejukan global bertahun-tahun. Namun, pakar meyakinkan kemungkinan itu amat rendah abad terdekat. Lebih kerap, taman alami aktiviti kecil, geyser memancut air panas, kawah lumpur menggelegak, tanah naik turun. Semua ini dipantau 24 jam oleh sensor, seismograf dan pasukan pakar vulkanologi. Yellowstone bukan sekadar taman nasional indah. Ia tempat paling diperhatikan di bumi, setiap letusan geyser dicatat. Amerika Syarikat satu-satunya negara maju tanpa cuti bersalin bergaji terjamin. Undang-undang persekutuan hanya beri 12 minggu cuti tanpa gaji, itu pun bukan semua. Ramai ibu Amerika kembali bekerja awal demi kelangsungan keluarga. Semua bergantung pada majikan dan undang-undang negeri. Ada yang bernasib baik dengan syarat baik dan bayaran, ada yang langsung tiada apa. Keluarga terpaksa ambil pinjaman atau cari kerja sambilan untuk penjagaan bayi. Ini mengejutkan warga Eropah. Negara melancar roket dan bangunkan air gagal sediakan bantuan asas ibu bapa. Isu ini timbul setiap pilihan raya, namun perubahan berlaku sangat perlahan. Aset 3 individu terkaya di AS menyamai kekayaan separuh termiskin penduduknya. Kontras ini jelas di mana-mana. Di atas sana ada penerbangan angkasa lepas peribadi, pembelian kelab bola sepak dan kapal layar sebesar kota. Di bawah pula, hutang pelajar berdekat, 2-3 kerja serentak dan setiap dolar minyak dihitung. Ini lebih mengejutkan warga asing daripada burger dan hotdog. Satu negara ini ada hub teknologi bilioner. Namun, ada daerah sekolah beroperasi 4 hari seminggu kerana kekurangan dana. Seseorang berfikir kemari, yang lain pula bagaimana mahu cukupkan gaji. Dua realiti ini wujud serentak di bawah satu bendera. Ini kerana AS bukan satu ekonomi, tapi puluhan dunia berbeza. Beberapa negeri AS masih benarkan perkahwinan bawah umur dengan izin ibu bapa atau mahkamah. Ratusan ribu perkahwinan begitu berlaku 20 tahun lalu. Tiada larangan persekutuan, setiap negeri ada aturan sendiri. Usia minimum berbeza, ada 16 tahun, ada hampir tiada. Hukum diubah selepas skandal media. Pembela hak asasi tuntut perkahwinan 18 tahun tanpa pengecualian. Bagi asing, ini kedengaran kuno. Namun, keluarga, mahkamah, pihak berkuasa negeri AS boleh putuskan sebaliknya. Inilah ironinya, negara moden dengan hukum arhaik. Di New York, ada air terjun kecil dengan api sebenar menyala di belakang alirannya. Bukan mistik, gas asli keluar dari rekahan batu, terus menyala di bawah air. Kadang padam kerana angin, percikan, pelancong akan menyalakannya semula. Saintis jelaskan ini geologi. Gas dari syal purba pada suhu rendah cukup untuk kekalkan nyalaan api. Berdiri dekat, air mengalir deras seperti tirai, di belakangnya api hidup menyala. Otak sukar faham, air sepatutnya padamkan api. Tapi di sini sebaliknya. Pada pandangan pertama seperti helah, padahal cuma gabungan batuan langka, kini tarikan tempatan. Pesta Ria Amerika terkenal dengan kegilaan makanan goreng celup. Mereka menggoreng aiskrim, coklat, bahkan mentega batang. Dicelup adunan, digoreng minyak panas, lalu disiram sirap mewah.
Satu gigitan boleh cecah separuh kalori harian anda. Ini bukan makanan harian, cuma hiburan, wow, dan foto media sosial. Hidangan ini gimmick yang mengejutkan dan melucukan. Barisan panjang bukan gourmet, tapi orang ingin tahu, mesti cuba dan foto. Penyampai gembira umum ia snack paling Amerika di pesta. Orang asing geli, kongsi 4 orang tapi tetap tersenyum. Kadang rasa nostalgia dan kegilaan atasi akal waras. Di ranco barat Amerika, hidangan bernama tiram padang rumput muncul, namun ia bukan makanan laut. Ia adalah testis lembu jantan yang digoreng, dihidang hirisan dengan sos pedas dan kentang goreng. Orang asing selalunya baru tahu apa yang dimakan bila lihat senyuman pelayan atau gurauan di meja sebelah. Penduduk tempatan memandang serius hidangan ini kerana di Wild West, setiap bahagian haiwan digunakan sepenuhnya. Rasanya seperti campuran ayam dan sotong, teksturnya lembut dan kejutan awal hilang pada gigitan kedua. Ini bukan jenaka koboi, tetapi budaya padang rumput yang sebenar, di mana tiada apa dibazirkan dan setiap hasil dihargai. Tip di AS bukan sekadar terima kasih, tapi sebahagian gaji rasmi. Pelayan mungkin dibayar $2 negatif 3 sejam saja. Tanpa tip lumayan, mereka pulang hampa. Ini menyebabkan pelayan mengejar pelancong di jalanan. Perbualan tegang berlaku di kaunter bayaran. Skrin pembayaran tunjuk pilihan tip 15 hingga 20%. Sangat janggal untuk menolak. Pelanggan sudah bayar makanan dan tidak anggap diri majikan. Sistem ini lahir dari undang-undang, lalu jadi kebiasaan. Perdebatan mengenainya berterusan. Namun, sukar ubah model servis yang bergantung pada peratusan bil sukarela. Lebih mudah menerima peraturannya. Amerika Syarikat dan Britain hampir berperang kerana seekor babi. Di pulau pertikaian antara AS dan Kanada, seorang petani Amerika menembak anak babi British yang menceroboh tanahnya. Keadaan memuncak, kapal perang tiba, tentera mengambil posisi, menunggu arahan menembak. Nasib baik, diplomat berjaya menenangkan keadaan. Babi itu kekal satu-satunya mangsa. Kini, pulau-pulau itu ada plak bersejarah dengan siluet babi. Ia mengingatkan kita betapa mudahnya kuasa besar berkonflik kerana hal kecil. Pentingnya akal waras digunakan pada masanya. Ini 10 fakta tentang AS. Jika anda tahu sesuatu yang baharu, suka dan langgan untuk tidak terlepas episod seterusnya tentang negara menarik lain. Jumpa lagi.